Afifuddin kepada Sobek. Satu bola pertama Marukin yang agak jauh ke belakang. Dirasa. Apa yang saya Hafiz macam tu lah. Mana dengan saya tak jauh sangat lah. baik je kan. Cuma dia tak pakai tight je lah main. Nampak? Satu untuk Thailand, Serani 0 Malaysia. Pontet servis pertama. Cari Aidil Aiman yang terlalu tenang untuk itu. Tinggi untuk Afifuddin. Blocking terbias keluar. Aidil Aiman, lihat ketenangan dan apungan yang cukup rasa untuk Afifuddin. Sobek, 1-1 kedudukan sekarang. Sobek drop. Okey, terkena. Jarang-jarang. Dan segenap pengalaman yang ada dalam dirinya. Dan pada separuh akhir dikutip oleh Sobek. Banyak tu. Kandas. Pontep sepanjang perlawanan. Sebab dua-dua kaki kiri kan. Itulah. Sobek. Ya. Dapat Jirasak bola pertama. Marukin tinggi kali ni. Sobek menunggu di tempat yang betul. Padu servis daripada Sobek. Lihat bagaimana first ball yang baik daripada 2-3 sekarang ini. Pontep. Mudah diambil Aidil Aiman. Tinggi untuk Afifuddin. Placing. Malaysia ketika ini. Dan hantaran yang cukup baik daripada Aidil Aiman. Tenangan yang Sobek. Marukin peha saja. Hantaran ini ada. Jirasak. Tap. Batal. bagaimana? Batal Jirasak. Kita lihat bagaimana. Dan libasan yang mungkin hanya tapakan. Dan pendaratan yang terkena jaring sikit. Garang tu lebih pada Anwar lah. Anwar tu lebih garang lah. Pontep. Bola keluar Pontep. Challenge. Bola tu keluar ke dalam. Satu servis yang panjang. Dia keluar. Bola keluar. Di mata saya bola tu keluar. Tahun ni yang baru macam tu. Mungkin ni teknik baru kan. Betul. Satu drop Marukin mudah. Sobek ke kepala. Jirasak. Blocking Afifuddin. Itu menghalang. Kau datanglah macam mana peluru pun. Lihat hadangan yang tepat kali ini daripada Afifuddin Razali. Saat yang elok dikekalkan je lah macam tu. Ya, betul. Janganlah di-improve. Pontep. Satu drop. Alamak. Baru kita katakan. Untuk mencari mata ke atas Malaysia. Dan Aidil Aiman mungkin sedikit ke belakang. Ketatkan apa yang longgar. Hujung untuk Malaysia. Sobek, come on. Baik. Bagaimana? Blocking lagi. Sudah. Rejaman gulung pula tu. Sebenarnya makanan Afifuddin. Lihat begitu tinggi lonjakan Afifuddin untuk melakukan hadangan. Dan landing dia dengan smooth. Pontep. Pasbol Sobek baik. Antaran Sobek kali ini untuk Afifuddin tinggi. Blessing. Baik Afifuddin. Penuh keyakinan Sobek dan dia terus mengangkat tangan. Bukti dia cukup yakin dengan rejaman dari Afifuddin. Bila dia pukul dia akan dia ambil first ball lepas tu dia dah Agak-agaknya servis ni kena maluk kepala tu dicabutlah naik Sobek 9-3. Siap. Marukin dapat. Ada. Tapi lagi. Masih dalam permainan. Ada. Afifuddin. Alamak, belum habis lagi. Sobek dia buat perangai. Lepas ni buat ketiga-tiga pemain negara ketika ini. Lihat. Kita tengok Sobek Dia setting, lepas tu dia angkat tangan, dia pandang belakang. Nampak tu? Amboi, bergaya. Ya. Sebenarnya itu yang kita nak sebenarnya. Kita perlu enjoy the moment. Baru kita akan dapat deliver dengan baik. Saya rasa ni sebenarnya satu kedudukan yang agak jauh. Dah lama kita tak nikmati. Malaysia mak keribu pula. Baru nak puji. Tak apa. Ini blocking lagi sekali, Jirasak. Tengok, kena lagi. Aduh, sayang sekali.
Aduh, kena dah tu. Jika dilihat dari hadangan Afifuddin, Benar. siap tengok tau. Tapi tadukan tu tak masuk. 10, Sobek, come on. 11, good one. 9, Sobek. Piau. Satu drop, Marukin. Ui, dekat sangat ni. Oh, keluar. Bola Adakah tu. keluar? Kalau ikut Dalam. keluar. Di dalam. Bagaimana Jirasa melintangkan pukulannya untuk mengalihkan hadangan daripada lihat. Cuba untuk mengelak hadangan 5-10. Bontek. Sobek Teknik. dulu. Ada alamak itu silap sikit. Oi, tapi dapat lagi tackle ya Karim. Pukulan dari luar gelanggang Sin. Tengok Itulah. silapan Memang, daripada Sobek. Dan bagaimana budak Marukin. Tafiz ni Marukin Poin juga kunci tu mana? poin ni poin. Sobek, dapat juga Jirasa ambil. Hantaran ini ke laut. Itu dia, betul. Memang laut dah begini. Mungkin bukan arahan tapi idea. Betul. Idea daripada Syahir yang cuba untuk meminta kepada Sobek untuk mencari Jirasa. Sebab time siplet. Tai yang tong sutor pai. Pontep servis. Afifuddin Baik first ball. kali ini. Aidil Aiman. Mo'oi 4 tingkat bola ini. Tapi mata tetap Malaysia. Mana lagi aku nak cari ni? Alah. Kalau kita tengok dah dekat airborne antara Aidil Aiman ni, pukulan Afifuddin ni, kaki Pontep yang panjang tu pun tak mampu berbuat apa-apa. Sobek, come on Sobek. Satu drop nipis satu. Oh, dapat juga dia ambil Pontep. Action Pontep tu. Aduh. Saya geram bila Pontep buat macam tu. Sebab apa? Jirasa ni dia macam tak ada masalah. Kau blocking ke apa, aku buat kerja aku. Tengok dia boleh pukul di bawah hadangan. Bermakna 7-12 Marukin untuk Pontep. Satu drop slow. Tak jadi. Sudah 2 kali. Dia pegang dada. Dia pegang dada biasanya drop. Dia pegang dada biasa drop. Jadi Sobek. Oh, tidak. Pontep kaki kanan diuji. Hantaran tinggi terlepas. Lepas. Satu. Sobek nak jalan ke tepi sambil mencekak pinggang. Amboi Sobek. Amboi Sobek. Ragu Naga Pantai Timur menunggu masa keluar untuk memberikan pengalaman hitam kepada pasukan Thailand. Sobek mencekak pinggang. Pernah ke kalian tengok kejohanan dunia? Tekong cekak pinggang aja. Pukulan yang terakhir buat Afifuddin sebab sangkut ni. Ada lagi. Alamak, terlepas. Apa tu? Amboi, marah nampak. Kadang-kadang budak mungkin dia kena marah dengan Jirasa lah. Mungkinlah Kau tepi sikit Memang aku libat. Baik. Dia tak tahu Aidil Aiman punya buah. Ini kalau Marukin kena macam bola semalam drop ni memang pisang. Kita tengok macam mana. Sobek. Piap. Mak macam Mudah gitu. buat Marukin. Bagaimana kali ini Jirasa? Masih lagi dengan saya rasa dia dah dapat lah sebenarnya apa arahan daripada jurulatih. Lihat mengalihkan bola. Selalu dia akan pukul atas Afifuddin. Kali ini dia cepatkan. Malaysia Kelai Japit. Setna liau. Pontep sangkut lah sebiji Pontep. Come on. Malaysia akan menang set ini. Tapi bila saya tak tahulah. Sekarang lah masanya. Maya suka. Banyak yang jarang berlaku dalam set ni sebenarnya Zain. Tadi kalau kita cakap tentang bagaimana Malaysia dengan mata kocong-kocong Marukin balingan pertama untuk Pontep tembak. Sobek. Jangan kena. Kosong 1. Baik, kali ini servis drop baca mudah oleh Marukin. Dan Jirasa telah pun belajar dengan debasan yang cukup berkeyakinan tinggi. Lihat. Sekali lagi.
Baik, kali ini bagaimana Afifuddin mudah untuk mematikan bola tu dengan asakan daripada Pontep. Mata seterusnya buat Malaysia. Thailand bagai cuba mengubah rentak. Jadi song tim yang roy game yang rawang. Wow. Sobek. Dahlah. Mungkin dalam bahasa Terengganu nasi dagang Mungkin juga. Lah ini mungkin akan swing ke arah Aidil Aiman kalau melihat daripada gerakan ini. Kan betul? Saya dah mengagak dah keadaan tu. Dalam semua kesenjapan Aidil Aiman, akhirnya saya dapat tengok pipi dia bergerak. dan mungkin itu adalah kesilapan yang tidak. Sebab Sobek akan membalas perbuatan ini. Saya tuju kita nampak macam buka besar je tu Marukin tu. Cuba cari sikit situ. Habis Marukin dah cover. Saya 5. Hantaran kali itu dirasa. Dia Masih dalam tangkap. permainan. Dia tackle bola tu. Apakah Mana itu dia? dia? Ada lagi. Itulah Aidil Aiman. Bola melekat. Nampak dia. Bola gulung ni mana ada tackle. Itu bermakna servis tadi yang kasut ada lilin tu dia nak buang lilin. Bukan disengajakan. Okey. Kalau kita lihat dengan hantaran yang cukup baik. Kontak. Dia dah tunggu. Memang betul Mat. Lilin kasut dah habis. Baik, Jadi, kali ini. No. Sampai jalan semangat bola tu. Bola keluar. Baru boleh masuk sini. Sebab sebelah tu je pintu. Jadi. Nanya Pak Karim. Hantaran cukup baik daripada Aidil Aiman. Dan Afifuddin cukup. Kamu B. Baik tu satu. Satu habis. Yang terperangkap Jirasa. Mungkin betul Mat. Apa yang awak cakap tadi? Jirasa ni perlu dirosak kan? Ini kelang kabut. Kena bola kaki tu. Dan bola ni sebenarnya Kena buang betin. Dia sepatutnya Jadi Pontep Tin Bambong. Afifuddin pula setelah sekian lama berehat. Nampaknya diuji juga sebiji. dah macam-macam pula nampaknya. Daripada Aidil Aiman pergi ke service drop, kemudian dicari pula Agak melabur. Bola tu Mat belakang Mat. Marukin telah pun membaca. Tadi dia tunjuk dekat atas. Maksudnya bola tu tinggi lebih tu. Sebab tu dia buat macam tu. Bola lepas. Saya rasa flexibility level Sobek je lah boleh buat. Dia jatuh cepat. Padam sekarang ni Thailand pula. Bos-bol Sobek sambil terbaring. Ada dua-dua terbaring. Tiga-tiga terbaring. Allah. Tiga-tiga terbaring. Afifuddin. Satu kena tembak. Dua kena tembak. Tiga tertembak. Sobek. Arah Marukin. Second set ni Mat. Daripada pertengahan set yang pertama tadi. Dia terus tanam. Dia tak ada nak lebar-lebar ke belakang. Apa semua tak ada. Dan antara Marukin juga lebih baik. Baik, kali ni Afifuddin bola tu dia merangkak untuk ambil. Allah. Disebabkan terlalu mencuba, bola tu jadi keluar. Dan mungkin Nak juga Malaysia. Afifuddin, satu lambungan yang baik perlu untuk Sobek. Alamak. Dua kali ke sasaran yang sama. Betul saya kata Pontep ni dia Dia dah sedap lah. Dia dah leading. Pada keadaan sebegini, kita tengok Thailand cuba untuk memprovokasi Pontep Tin Bambun. Kali ini dengan lihat sekali lagi. Itu memang tak boleh ambil Mat. Nak duduk macam Afifuddin tu pun saya tak boleh. Pelan-pelan naik. Azlan kata. Lagi. Baik pula Marukin ni walaupun bola sudah terkena jaring, tapi kita nampak Sobek macam struggle di situ. Kita dah hilang seorang tengok reserve. Betul. Jadi satu-satunya pemain yang berbaki yang boleh main tengok adalah Norizat Nordin. Jadi adakah ini sejarahnya? Norizat Nordin akan
sangkut. Perlu konsisten. Perlu konsisten sangkut. Sangkut. Ya. Dia kena berusaha tu untuk konsisten sangkut. 7-10. Aduh. Kali ini terkeluar daripada Sobek. Dia cuba juga untuk melakukan satu sepakan daripada arah belakang. Yalah, dalam keadaan 11-7. Set yang kedua. Aidil Aiman masih lagi bertahan. Afifuddin. Itu satu kelegaan untuk Malaysia seketika. Sebenarnya nak masukkan Norizat Nordin pun tak mudah juga, Man. Sebab regu 3 kan. Gandingan yang agak jarang kita tengok. Menang 2-0 ni. Kita harap menang 2-0 lah, insyaAllah. Sobeknya. Aduh pula. Arah Marukin mudah. Ada Dalam permainan. Aidil Masih Aiman. dalam permainan. Channel kedua servis. Servis ni maksudnya kaki keluar bulat ke, terangkat ke macam tu. And channel ketiga adalah lain. Ni kaki dia lebih tu. Dia tu yang berdosa sebenarnya. Spontan tu. InsyaAllah mata 10 kita punya. Dapat dia. Dia congkit macam itu aja. Ya Rabbi. Aidil. Ini pesu. Ini kita lihat ketenangan Aidil. Saya tak tahulah nak cakap. Dan hantaran juga tepat. 10-11. Come on, Sobek. Alamak. Aduh. Itu kalau masuk. Sikit lagi lah. Jodoh pula tu nak masuk. 12-10. Thailand pula. So, dua lah dia. Sobek angkat tangan. Aidil tinggi untuk Afifuddin. Tak. Dan sebenarnya dalam gelanggang bukan Sobek saja menanggung kesakitan. Afifuddin masih lagi terkesan dengan bahu kanannya. Jadi Kuadran. Masa kuadran lagi. Untuk 4 poin ni saja. Apa yang ada je, baik. Apa yang ada je lah. Keluar je lah. Allah. Afifuddin first ball. Ada. Afifuddin menunggu di situ. Antara baik Karim. Baik. Masih belum menyerah kalah sebenarnya. Dengan kita Afifuddin lompat kan. Afifuddin ni dia satu skill backstroke yang berbeza sikit dengan Azlan. Kalau kita lihat bagaimana dia dah start buka tu. Cari peha dia, be. Pangkal peha, be. Satu, be. Kaki bawah swing. Marukin pula dia diteru ni. Okey, Afifuddin. Aduh, Aidil ada. Tangan. Itu. You Ponte you. See, very good blocking by Ponte by Karen. Tackling Aidil Aiman once again. Nampak? Tangan. Kawalan daripada Afifuddin juga perlu diberikan. 5 minit kan? Lebih 5 minit. Relax lah Marukin. Laju-laju nak gimana? Kan? Sabarlah. Terus sekali datang Malaysia, main lah lama sikit. Macam tu kan? Dan bola ni dia akan cuba ke Afifuddin. Saya harap Afifuddin dapat menaikkan bola ni. Nampak tu? okey. Aduh. Janganlah. Daripada Malaysia. Challenge Abi. Boleh be, saya tuju tu boleh try be. Kamu sebe. Daripada adik belum. Kasut dia saya berapa ni? Jika kita lihat set yang pertama, Pontep adalah pemain yang bukan pemain terbaik Thailand untuk set yang pertama. Baru regu pertama. 0-0. Malaysia servis pertama. Afifuddin untuk Sobek. Drop. Ruang ini untuk Thailand. Dirasa. Touchdown, point Thailand. Tinggi betul lantaran daripada Ulung kanan yang meletup-letup. kandas betul. Baik, kali ini mata untuk Malaysia.
Sobe. Come on, Sobe. Itu kaki kiri Pontep tinggi. Betul. Dia hantar. Oh, Sobe pakai tangan dah sudahnya. Afifuddin. Kalau kita tengok cara lompatan Jirasa tu, dia atas lagi, Mat. Timing lebih baik sebab dia ada fizikal. Ideal. Ideal. Lantaran Baik kali ini. Siap. Point Malaysia. Thailand double blocker. Di tahap tertinggi, lihat bagaimana mudah beliau menaikkan bola tersebut. Dan hempasan dari Sama. Come on, Sobe. Jirasa tu. Side satu buka. Swing habis. Sap. Tapi Pontep cover dulu. Tinggi kali ni. Jirasa lagi. Oh. Bawah pula, Mat. Tadi atas, ini bawah. Rejaman. Dia gulung, tapi dia kejap ambil atas, kejap dia turun ke bawah. Nampak? Kadang dia lalu atas blocking. Tapi tak apa. Cuba dan terus mencuba. Pontep. Drop kali ini. Tak jadi. Baik, Mat. Baik. Berikan satu servis yang baik untuk Malaysia, Sobe. Baik ya. Hai, Pontep ni. Marukin tinggi pula. Agak jauh sikit. Blocking tapi rebound bola tu. Keluar. Point Thailand. Kena dah tu. Tapi itulah. Setelah 3 kali libasan, yang ni kena. Mantai Roy gelap. Mami, mantem. Sadar. Oh, kan? Kita cakap. Nampak aku? Point Thailand. Dia dah berdepan dengan 3 orang ni. Di STL. Jadi masa ni dah nak pakai pun. Kita boleh lihat memang servis Kris Sadar ni dia Kata Sobe cuba pula Kris Sadar ni. Tak boleh tahu. Ya. Alamak. Kita boleh lihat 6-3. Thailand sekarang diri. Kris Sadar mencari Sobe lagi. Gerakan Sobe nampaknya agak terbatas. Afifuddin. Satu pukulan yang cuba dicokil Marukin tetapi tidak berjaya. Kita nampak dah sekarang ni pergerakan dengan keyakinan yang diberikan oleh Coach Ahmad Jaiz sebentar tadi. Sebenarnya time out tadi tu. jadi mungkin Jirasa perlu kembali diserang oleh Sobe. Belum mudah saja Sadar kecil. Lantaran kalau tinggi Marukin untuk Jirasa. Bapak lagi dia. idea. Jaya dinaikkan. Peluang. Oi, Dalam Sadar. permainan. Bagaimana? Itu dia. Oh, ideal man. Kawe sungguh-sungguh lah. Blocking. Mana nak cari lah Starun ni. Oh, hebat sungguh lah ideal man. Ready. Lihat bagaimana dia membaca pukulan ini. Tepat ke arah pinggang. Sadar sangkut satu tengok. Why not? Oh, lomak. Tapi clearance. Ideal clearance. Oi, bahaya juga tu. Ada kali dia blocking Afifuddin. Come on. Oh, lomak. Oh, dia sadar dia macam seolah-olah macam tak pernah berkawan dengan Afifuddin di mana tu. Hari tu masa pernah towel hotel mikir sana ni. Oh, ya ke? Service challenge. Dah kena di 5-7. Ketinggalan 2 mata, Mat. Sebenarnya tak senang. Batal pula. Kata pengadil batal pula. Kita tengok apa yang dikatakan batal tu ialah pengadil kata bola tu kena tangan Jirasa. Masa ni bola Allah mat tangan. Aduh, kena lah tu, betul lah. Kena. Kena tu. Siapa tak nampak? Ini clear. Siapa tak nampak tandanya? Kan kena tu. Wan Jantun Risada sangkut. Alamak, masuk pula. Baik. Itu dia. Apakah itu terperangkap Marukin? Itu sedikit ke belakang. Kita lihat sekali lagi bagaimana terperangkap Marukin dengan tolakan ini. Kita nampak macam ada orang pegang tu kaki Marukin tu. Ada macam 7 sama. Afifuddin.
minta Sobe bertenang. Angka ke-8 ini perlu untuk memastikan siapa yang mendahului. Sobe slope saja, Grid sadar. chance ball. Grid pula. Apa nama kau dirasa? Jika kita lihat pergerakan Sobe sudah mula terbatas. Minit perlawanan berlangsung. Konten. Cari Afifuddin. Seperti yang saya jangka. Tapi disedia untuk berdepan. Dan Afifuddin pula libasan ke arah belakang Jirasak. Berikan mata. Okay, contohnya kan, ada orang kata kan, apalah main takraw ni sikit-sikit injured. Sikit-sikit injured. Macam mana nak terangkan tu, Mat? Apa sukan yang kita main tak injured Afifuddin untuk Sobe. Cari Jirasak. Okay. Agak ke tepi. Afifuddin lagi. Sedikit ke tepi tau. Ada masa buat Afifuddin untuk lajak sedikit. Lihat. Kena. Jadi blokong Afifuddin yang miot. Malaysia ada item sambutan mak. Mata ke 10 minit gitu. 2 mata kelebihan, 1 advantage. Baik, Sobe. Antara ini. Itu dia. Dapat blocker. Kalau lah Thailand panggil kampung blocking pun bocor mak. Betul. Kembali bernyawa nampaknya regu Malaysia. Dengan hadangan mata ke-11 mungkin akan dijelmakan melalui servis ini. Pontep. Itu dosa ketiga. Mencari sasaran ketiga. Kita kena ingat Pontep ni kidal. Jadi kaki kanan dia memang ada kurang lah sikit. Dia cuba angkat pakai kasut tu tapi kena ketik congol ni. Pontep sangkut. Alamak, Aidil. Alamak. Aduh, kalau sini 11-9. Mata ke-12 Marukin buka set 7 tu. Pontep dapat lagi kaki kiri. Tapi kali ni Jirasak. Dia mengalihkan bola tu Mat. Dia tahu apa boleh ikut. Libasan Jirasak. Kita lihat sekali lagi. Singan badan yang mengalihkan bola tersebut ke sasaran 7. 11. Matador bertindak sekarang ini. Itulah sang Matador. Lihat Yang bagaimana kita lakukan ketika ini adalah demi mata ke-13 untuk Sobe. Bagaimana? Marukin. Jasbol 1. Idea 2. Telinga dia. Sobe. Mung betul Sobe. Nayo Sobe kawan. seakan ingin pulang beraya haji awal. Nayo lah. Lihat bagaimana blocking daripada Pontep. Hampir Pontep dah tak senyum dah. Pontep dah tak senyum guys. Pontep sebiji sangkut. Pontep sangkut. Sangkut. Bismillah. Come on lah. Sobe sebiji. Pontep tu Sobe. Pontep tu cari je dia Sobe. Alamak Marukin. Marukin tunggu. Hadangan bagaimana? Bola mata untuk Thailand. Sakit pun menang. Alamak, masa ni pula. Dia boleh pula. Saya sebenarnya Mat, bulu roma dah tegak berdiri. Keadaan yang Menakutkan ni. menyeramkan tu. Sobe ada satu servis. Servis ini saya gelarkan dulu super laju. Kalau ini boleh berlaku, set 7 kena. Alamak, tapi itu tak pergi tepat set 7. Double blocker. Dia servis. Walaupun kita minta set 7, set 6 yang pergi. Tapi Sobe pergi untuk satu hadangan. Bagaimana dengan